selamat pagi. Morning. Sherry dan Daffy. Baik punya. Salam sikit nak menang. Ayo, nak menang 5,000 ni. Of course. Okey. Kita akan terus ke destinasi kita. Alright. Welcome to Bandung, guys. Thank you. Before that, I have to put blindfold. Sila, okey? Awak pegang kan? Saya pasal awak dulu, Sherry. Sendiri lah. Tak suka gelap? Tak suka gelap? Kantoi dah. Tak suka gelap? Kepada yang di rumah, Yang terang pun tiba-tiba boleh. ada putih-putih kat rambut tu sebab hairspray Kau faham sikit. Okey. Dah Kevin. Tak boleh? Tak boleh. Ni is a game show, so is ada community. Gubar rambut. So kau tak boleh tipu, sebab kalau tipu kita terpaksa berlaku adil. Tapi tak apalah kalau Sherry menang kan, 5,000 je. Kau mana saja je kan? Tak, aku takkan saja, aku akan saja. Daffy 5,000 je. Nanti Kau tahu? belanja juga. Half-half Daffy. Daffy we split. Kita split lah. Kau tahu aku adil dan sama kan bro? Ya. Kau tahu Tak tahu. Itu aku tak tahu tu. Okay, kita akan bawa ke lokasi drop zone mereka. Okay? Yeah. Okay, you stay here, Sherry come with me first. Okay, but Come. Oh, okay. Okay, bye Daffy. Oh my God, I hate We'll see you this. soon. Okay, come. Slowly. Watch your head. Okay, wait. Come, depan. Satu step lagi. Satu step lagi. Okay, watch your head. Watch your head. Okay. Wait. Okay, diri. Jangan duduk, diri. Okay. Diri. Up. Up. Watch your head. Okay. Oh, fuck. Okay. Oh, sorry. It's okay. Where? I can't feel the seat. You can't feel it. Mana kerusi? Tu kerusi. Go up. Wait. Oh my God. Okay, sabar. Okay, Kalau sabar. aircraft gelap ni, macam mana nak survive? Okay, ke belakang. Ke belakang. Ke belakang. Duduk, masuk ke dalam. Okay. Ke kanan, ke kanan. Sudah? Yes. Sudah comfortable? Yes. Jangan buka penutup mata, kalau tak kita akan bagi strike. Clear? Thank you. Hey, Daffy! Soon enough, we meet again. Come. Hari ni Daffy. Okay bro. Okay lah bro. Okay bro. Okay lah bro. Okay, oh dia tutup lah. Baik punya bro. Dia jangan main tipu lah bro. Naik tangan. Kaki. Naik kaki. Lagi satu. Kepala jaga ke Daffy. Nanti habis bapak kau sama aku. Tak ada. Kita tak cakap itu. Okay, naik sikit. Naik sikit. Okay, jaga kepala Jaga kepala. No, on your left side. You have to move on your left. On left sini. Yeah. Oh, sempit gitu. Belakang sikit. Kakinya dijaga. Hey. Okay guys. Right. Okay. Aku rasa ada baiknya korang diam je sampai ni dan fikirkan apa korang patut buat, okay? Kita kan ke lokasi. Is that clear? Yes. Alright. Sherry, is that clear? Yes, very clear. Thank you. You're welcome. Oi. Ambus marah tu. Pernah datang ke Indonesia? Pernah? Kat mana ya? Kat mana? Kat mana Indonesia? Jakarta, Bandung, Bali dengan Surabaya. So Bandung pernah datang lah? Pernah. Di mana? Dulu di mana tak ingat, tapi dulu Sherry shooting kat sini for 1 month, sebulan. So itu di bandar, di kota ataupun di pedalaman? Campur-campur. Campur-campur. So macam mana orang Bandung? Orang di mana? Orang Bandung, diorang more humble, dan diorang lebih lebih malu lah, macam kita kena approach and then baru diorang macam give respond. Very down to earth people. So rasa-rasa ada masalah tak dari segi communication? InsyaAllah tak akan menjadi masalah pun, sebab bahasa kita pun tak ada perbezaannya sangat kan. Cuma daripada segi dialek akan menjadi masalah. Dialek kan? Maybe kita kena cakap macam slow sikit baru diorang faham. Rasa-rasa perlu tak kalau tak faham dari segi bahasa ni, kita nak pakai body language pun? Yes. One thing, Sherry dah biasa dengan menggunakan body language sebab Sherry banyak juga travel, jadi daripada segi bahasa ni, one bad thing about is maybe akan menjadi masalah juga sebab communication sangat penting. Jadi body language tu kena smart jugalah kalau dia orang faham. So
So rasa apa perasaan sekarang? Setelah melalui berbagai liku, kejap naik bukit, turun bukit, jalan tak rata semua. Actually, kelemahan Sherry adalah kegelapan. Jadi actually ada rasa pening dan sebenarnya pening. Lemas. Pening lah. So ada rasa nervous ke apa? Nervous, ada of course. So rasa boleh tak Sherry keluar daripada kawasan pedalaman ni? Oops. Oh, yeah. Okay. Dah dengar. InsyaAllah, I can do it. Boleh Mentally dah set. Easy peasy. Ada benda-benda yang lain yang Sherry takutkan macam binatang, haiwan? Alamak. Kita kena beware kat betul. Okay, actually Sherry suka animal, tapi tengoklah haiwan yang macam mana. Sebab kat sini kebanyakan mereka ada juga yang boleh anjing. So Sherry ada masalah dengan anjing? Tengok anjing macam mana. Kita tengok anjing tu Kalau anjing tu kotor mungkin kot. Okay, dan lain-lain? Ular. Tak apalah, bagi Dafi menang. Why? Dah give up ke? Tak give up, saja je. Tak nak tunjuk apa orang kata coffee level yang sangat melambung. Okay. So nanti kita tengok lah ya. Nanti kita tengok. Okay. Alright. Dafi, ceritakan sikit experience travelling. So far the road has been quite bumpy. So stress jugalah, tak tahu apa jadi kan, gelap mata ni. Tapi nervous, sangat-sangat nervous. Sebab first time buat program-program macam ni kan. Tapi looking forward juga. Dia dah masuk fear factor kan? Dah. So dah biasa dah kena blindfold ni, tapi dah biasa lah. setiap kali kita buat program baru dia macam new feeling, new experience lah. Tapi kita tahu kan apa beza fear factor dengan sesat lah. Tahu banyak beza dia. Fear factor task dia begitu. Tersat ni kita kena figure, kena pakai otak sikit kan. I'm not a big fan of thinking, tapi okay lah. Tapi I believe macam Indonesian language you tak ada masalah kan? Boleh, saya dah lama tinggalkan bahasa Indonesia ni. Cuba cakap sikit, macam mana kalau kita nak tanya dia sekarang ni kat mana, saya nak ke mana? Permisi mas, sekarang saya lagi di mana ni, gimana mau ke sini? Itu. Saya akan cuba tapi kadang-kadang kita cakap bahasa Indonesia, kita rasa dah okey tau. Kalau orang Malaysia tak kita cakap Indonesia, oh Dafi pandai cakap Indon lah. Tapi bila cakap dengan dia orang macam pelik tau kita. Okay. So tempat yang paling tak nak kena tinggal? Saya tak tahu, saya tak nak cakap tempat mana pun saya tak nak kena tinggal. Bukan saya cakap besar, tapi saya macam tak nak terfikir. Saya macam dah set mind kan. Program ni macam memang ada challenges dia, kena tinggal sini sana. Jadi saya terima je lah apa benda pun. So kita tengok lah ni